السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama Islam supaya menzahirkan, memenangkan, meninggikan Islam berkuasa dengan sekuat-kuatnya, mengatasi segala agama-agama dan ajaran-ajaran lain, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Yang dihormati pengerusi majlis, Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Maan, Timbalan Presiden PAS, Yang berbahagia Tan Sri Datuk Panglima Anwar Musa, Ahli Parlimen di Rembah Kota merangkap pengurusi Pakatan Nasional Pahang, Yang berhormat Datuk Rosli Abdul Jabbar, Sujaipah Negeri Pahang, Yang berhormat Datuk Haji Abdul Khalid Abdullah, Ahli Parlimen Rumpin merangkap Ketua Bersatu Pahang, Yang berbahagia Dr. Abdul Rashid Muhammad Ali, Pengurusi Pakatan Nasional Cameron Highland, Yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Noor bin Yasim, YDP PAS Kawasan Ulu Highland, ahli-ahli Parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, semua pimpinan, hadirin hadirat dan majlis sekalian. Terima kasih kerana jemput program dinamakan Hogoh Jelai. Bukan terajam. Bukan tolak hogoh. Hogoh supaya sedar daripada leka dan lalai. Bangun daripada tidur. Sedar daripada mengantuk. Lupakan satu kewajipan yang besar dalam Islam. Iaitu kewajipan berpolitik. Dalam ayat yang saya baca tadi, Allah mengingatkan kedatangan Nabi kita Muhammad SAW ialah untuk memenangkan Islam sehingga berkuasa memerintah dengan sekuat-kuatnya mengatasi segala ajaran yang lain. Dengan makna kuasa politik. Di mana kebanyakan orang Islam hari ini jahil dalam perkara ini. Leka dalam perkara ini sehingga jadi hina. Dijajah oleh penjajah dahulu. Selepas merdeka pun jadi lemah. Allah telah menetapkan 3 kewajipan kepada manusia. Bila Allah nak jadikan Nabi Adam AS melalui ajaran Islam. Yang pertama, supaya mereka memperhambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka memperhambakan diri kepadaku. Yang melakukan ibadat, menyembah dalam salat, doa, tasbih, zikir dan lain-lain. Dan tunduk dalam semua peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Ini perkara pertama. Yang kedua, mereka menunaikan amanah supaya berlaku adil.
Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menunaikan segala amanah kepada orang berhak memikul tanggungjawabnya. Dan apabila kamu menghukum, memerintah, kalangan manusia nak berlaku adil kepada semua. Allah Ta'ala suruh adil kepada semua manusia. Ini perintah Allah. Kalau orang Islam memerintah, adil kepada semua. Termasuk kepada musuh pangkang, tok sokong kerajaan, dialpakan, dilambatkan, sengaja dibiarkan. Ini zalim, tak betul. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Qala rabbukum malaikatun ja'ilun fil ardi khalifah." Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, aku nak jadikan satu makhluk manusia supaya mereka menjadi khalifah." Khalifah ialah politik, memerintah negara. Kerana hukum Allah tak boleh dilaksanakan, melainkan kena ada kuasa politik. Diuraikan oleh Nabi SAW. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel zaman dulu menjadi pemimpin politik mereka ialah Nabi-Nabi alaihimus salatu wassalam. Dan semua Nabi-Nabi berpolitik. Bacalah dalam Quran cerita Nabi-Nabi ini. Mereka bukan sahaja berdakwah, mengajak orang ramai kepada Islam. Dalam masa yang sama, mereka mengajak raja-raja, pemimpin, pembesar di zaman masing-masing. Mengajak pembesar itu menggunakan kuasa pemerintahan dengan Islam, kuasa politik. Nabi Nuh menghadapi golongan Al-Malak, pembesar-pembesar. Ibrahim berdepan dengan Namrud. Musa berdepan dengan Fir'aun. Nabi Sulaiman, Nabi Daud memerintah negara. Termasuk Nabi kita memerintah negara. Bukan di imam semayang saja. Menunaikan kewajipan memerintah negara supaya Islam itu berdaulat. Ini kuasa politik. Malangnya orang Islam hari ini menganggap politik ini tak ada dalam Islam. Bila kita sebut politik, kata kita nak mempergunakan Islam, memperalatkan Islam. Ini menunjukkan jahil. Baik tak bercakap. Kalau tak bercakap, orang tak tahu kita jahil. Ini. Nabi meletakkan kepentingan politik. Memerintah negara. Sehingga bila ditawarkan pada Nabi jadi raja di Mekah. Jadi pemimpin di Mekah. Nak diberi harta kekayaan. Nabi tolak. Semua itu. Kerana Nabi tak izinkan memerintah negara dengan Islam. Lalu Nabi cari negeri dan kaum yang menerima pemerintahan Islam. Bila orang Madinah terima Nabi memerintah dengan Islam, mereka bukan saja masuk Islam, mereka terima Nabi jadi pemimpin. Memerintah negara, mendirikan kerajaan dengan Islam. Maka Nabi mengambil langkah menyatukan orang Arab yang masuk Islam dulu. Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar. Menyatukan orang Arab yang masuk Islam dalam satu perpaduan. Kemudian mengajak orang yang bukan Islam menerima naungan pemerintahan Islam yang adil. Diajaknya orang Yahudi, orang musyrikin, Kristian bergabung dan memerintah negara masyarakat majmuk. Sehingga bila Nabi meninggal dunia, disambut oleh Khulafa' Rasyidin. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat bermesyuarat dulu mengutamakan memilih siapa jadi pemimpin negara untuk memerintah kuasa politik. Sehingga lebih dulu daripada menanamkan jenazah Nabi SAW. Dia pentingnya. Tiba-tiba kita anggap politik ni tak masuk. Keluar dari surga, bercakap lepas majma'ah. Lepas tu balik semayang majma'ah. Duit banyak pergi buat umrah, pergi haji. Tak keluar mengundi.
Tak keluar mengundi kerana politik tak ada dalam Islam. Menyebabkan orang lain mengundi. Kawan lain mengundi. Mereka dapat kuasa politik. Hilang kuasa politik kita. Ini sangat bahaya. Nabi kita meletakkan kepentingan politik. Sehingga Nabi mendahulukan kemenangan politik perjanjian Hudaybiyah daripada buat umrah. Nabi nak buat umrah, ditahan. Dia berumrah, dah pakai pakaian ihram. Ditahan. Kemudian buat perjanjian, perundingan. Perundingan itu syaratnya kena tangguh umrah. Nabi tangguh umrah. Terima perjanjian Hudaybiyah kerana perjanjian Hudaybiyah ni kemenangan politik kepada Islam. Nabi mendahulukan Fathu Makkah. Nabi buka Mekah dulu. Mekah dikuasai oleh golongan jahiliah, musyrikin. Nabi berjuang bebaskan Mekah dulu daripada kuasa politik jahiliah. Islam mengata, lepas tu baru Nabi pergi haji. Ini kena faham. Bila Khalid bin Walid radhiyallahu an, seorang panglima tentera Islam yang terkenal, berperang di utara Parsi. Berperang-perang dia dah menang dalam peperangan itu. Dia suruh tentera dia pergi dulu balik ke bandar Hira. Kemudian dia pergi lari. Senyap-senyap buat haji di Mekah. Lalu orang tengok dia buat haji di Mekah. Orang beritahu ke Abu Bakar, Khalid bin Walid tinggal tugas panglima tentera kerana buat haji di Mekah. Abu Bakar ambil tindakan disiplin. Dah ada Khalid bin Walid. Tukar pergi ke Syam kerana melanggar disiplin. Kemudian disebut disiplin tadi. Langgar disiplin. Kerana meletakkan kepentingan haji lebih pada politik. Memimpin tentera. Ini kena faham. Oh, kita menganggap, oh, tak pentinglah politik ini, tak ada dalam Islam. Ini sangat bahaya. Dan kita mengambil pendekatan Nabi kita Muhammad SAW. Bila Nabi nak buat negara Islam di Mekah, saya sebut tadi, Nabi menyatukan orang Arab, Aus, Khazraj, orang Madinah. Dan Quraisy yang masuk Islam di Mekah. Disatukan di atas nama perpaduan Islam. Kemudian, Nabi ajak orang Yahudi yang ada di Madinah, yang tidak ekstrim, yang tidak melampau, yang tak bermusuh. Nabi ajak orang Kristian Najran bergabung. Ajak orang musyrikin, Khuza'ah dan sebagainya bergabung. Jangan sebut Rasulullah memtahanah. Allah Ta'ala tidak melarang kamu. Allah Ta'ala menghalang kamu bahawa kamu berbuat baik dengan orang bukan Islam yang tidak memerangi kamu. Tak memusuh dengan kamu. Kamu berlaku adil dengan mereka. Kata Allah mengharamkan kamu buat baik dengan bukan Islam yang memusuh dengan kamu, yang berhasrat nak merampas kuasa politik kamu. Tuhan haramkan. Dan sebab itulah pengampah mengambil tindakan. Berpisah dengan Pakatan Rakyat, dengan DAP. Kita keluar. Mula-mula kita bergabung. Pakatan Rakyat dengan DAP. Macam mana kita boleh bergabung, lepas tu keluar pula? Ada yang tak faham politik ini. Sebab Pakatan Rakyat telah membuat satu konsep yang salah. Tak betul. Antaranya dia nak buat pilihan raya bandaran. Nak pilihan raya di bandar-bandar. Kita tak setuju. Ini adalah taktik DAP. DAP minta buat pilihan raya di bandar. Kalau buat pilihan raya di bandar, habis. Pulau Pinangnya, Kuala Lumpurnya, Ipohnya, termasuk Kuantan, termasuk Johor Bahru dan sebagainya, Seremban, jatuh ke tangan kuasa DAP yang bukan Islam. DAP ini adalah parti PAP Singapura yang telah merancang sehingga merampas kuasa politik orang Islam di Singapura. Jangan kita lupa ini. Bila Singapura masuk Malaysia, menyebabkan jumlah orang bukan Islam 50-50. Lebih bukan nak sama banyak. PAP Singapura tubuh PAP, cawangan PAP di tanah Melayu. Kemudian Tengku ambil langkah, pisahkan Singapura.
kerana bimbang jumlah pegawai Islam ni. Lalu PAP ubah jadi parti DAP. Ini DAP ni, yang ada ni. Mempunyai tujuan untuk mendapat kuasa politik. Dia ambil orang Melayu yang tak kerti bahasa. Hak Melayu ni. Bertanding. Lantik boleh jawatan. Atas nama DAP Kuasa Melayu. Nak banyakkan kerusi dia. Dia ajak parti-parti yang lain. Parti Melayu bergabung dengan dia. Orang Melayu berpecah. Bertanding banyak penderu. Orang Melayu pula banyak tak keluar mengundi. Kenapa? Tak mustahak mengundi ni. Politik ni tak ada dalam Islam. Tak ada apalah. Buat umrah. Berzikir banyak tasbih, banyak. Kuasa politik ni, ini bukan Islam. Ini satu ajaran sesat. Ajaran salah. Ajaran yang memisahkan politik daripada agama ni adalah ajaran Kristian. Bukan ajaran Islam. Dinamakan sekularisme. Allah Ta'ala mewajibkan kaum Bani Israel beriman Nabi Musa dan Nabi Isa. Membawa Taurah dan Injil. Dua-dua kitab dia amal sekali. Tiba-tiba, selepas Nabi Isa diangkat ke langit, Bani Israel membawa satu ajaran. Oleh kerana berkelahi antara padri dengan raja-raja, maka dia bagi kuasa. Raja ada kuasa, padri ada kuasa. Maka dipisahkan agama dengan politik. Ini ceritanya. Kemudian, orang Eropah maju dengan kemajuan tamadun Islam. Sains dan teknologi. Orang Islam berjaya dalam tamadun dunia. Kerana dalam Islam mengatakan ilmu dunia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Ilmu pertanian, ilmu perubatan, macam-macam fardu kifayah. Adapun ilmu akidah, ilmu fardu ain, wajib atas tiap-tiap orang. Ini penting. Datuk Tuan ada sebut tadi. Kita tinggal fardu ain. Fardu kifayah wajib pada orang Islam. Orang Melayu pula fardu kifayah ni semayang orang mati je. Tak lebih pada tu. Hal ilmu perubatan, ilmu pertanian, ilmu sains teknologi ini adalah fardu kifayah. Kita kena sedar. Sebab tu orang Islam zaman dulu kuat. Jadi orang Eropah, dia tengok orang Islam ni maju dalam perubatan, maju macam-macam. Orang Islam dulu buat bank, orang Islam dulu buat hospital. Orang Islam dulu bedah orang sakit. Orang Islam dulu guna obat bius. Semua orang Islam. Tengok orang Eropah belajar daripada orang Islam. Bila dia balik, oleh kerana agama Kristian berpisah di urusan dunia, menyebabkan dia pisahkan sains daripada agama. Maka berlakulah pahaman sekularisme, memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Bila orang putih mari takluk negeri kita, jajah negeri kita, dalam masa orang Islam lemah, orang putih telah membuat satu perancangan untuk melemahkan orang Islam. Iaitulah menanamkan sekularisme kepada orang Melayu. Bab agama, serah pada raja. Serah pada orang Melayu. Agama tu bukan agama Islam yang sempurna. Agama sekadar tentu waktu sembahyang. Haji dan Mekah. Tengok anak bulan puasa. Anak bulan raya, bagi bersaka. Harta wakaf. Urusan tadbir negara, pegawai British pegang. Raja dibuang daulatnya. Raja tak ada daulat. Padahal Nabi mendaulatkan raja. Bila Nabi suruh sahabat-sahabat dia berdakwah di negeri-negeri yang bukan Islam. Bila raja masuk Islam, raja tak ada pecat. Raja ada raja. Dan raja berdaulat. Mana berdaulat ada kuasa pemerintahan. Dilantik ulama-ulama, sahabat ulama tabi'in bersama dengan raja. Walaupun raja tu mu'alaf baru masuk Islam. Tapi raja-raja dibimbing oleh ulama-ulama. Memerintah dengan berdaulat. Ada kuasa. Raja ni ada kuasa. Dan raja ni ada pengaruh. Pengaruh dia besar. Kaum dia, bangsa dia. Dia boleh pengaruh. Dan sebab itulah mengikut politik Islam, mana-mana negeri yang kaum orang Islam besar, kaum tu yang memimpin negara. Bagi Malaysia ni, oleh kerana orang Melayu adalah dominasi. Orang Melayu, kaum yang terbesar. Orang Melayu lah yang memimpin negara. Memimpin dengan Islam.
Kita tak tolak kaum lain. Kan Islam tu adil. Kita tak halal kaum lain. Islam tu adil. Islam boleh menjamin keadilan. Kenapa? Kerana politik Islam ni ada dosa dan pahala. Tarbiyah negeri ada dosa dan pahala. Urusan pemerintahan ada dosa dan pahala. Ada pahaman sekular ni, dosa pahala, bak semayang, puasa, zakat, haji. Merintah negeri, seolah tak ada dosa pahala. Dia sebab itulah boleh gomor rasuah. Gomor rasuah. Rasuah ni urusan dunia. Tim rasuah. Boleh duit banyak, dia buat umrah. Senang dia buat umrah. Boleh buat begitu. Malang pula, orang ramah pula, sanggup jual kuasa politik dengan RM50. Dengan RM100. Dengan sikit bantuan. Jual kuasa politik. Kenapa? Kerana dapat benda. Ini jadi celaka. Merosakkan orang Islam. Sampai kau pun apa kata, tidak ada kaum yang meninggalkan kewajipan berjihad menegakkan Islam memerintah. Mereka Tuhan hinakan kaum itu. Hinakan kaum itu dan Tuhan jadikan kejahatan tersebar dalam masyarakat dia. Sebab tu kita tengok hari ni, mengapa berlaku jenayah, budak-budak buat jenayah. Di sekolah berlaku jenayah. Kenapa? Kerana pemerintahan politik Islam tak ada. Hilang keberkatan. Jadi rosak. Ini sangat membahayakan. Dan kerajaan yang memerintah kita ini kerajaan Pakatan Harapan. Nak cerita. PAS dengan UMNO ni, dulu sama-sama berjuang kemerdekaan. Menentang penjajah. Sama-sama terima Islam. Cuma baloh perkara cabang saya PAS dengan UMNO ni. Bukan perkara asas. Baloh dulu perkara cabang saya tak perkara asas. Bila UMNO lemah, kita ajak UMNO balik. Bersatu dengan kita. Balik pada perkara asas. Menegakkan Islam. Malangnya, dalam UMNO ni berpecah. Ada sebagian nak balik pada asas. Bersatu dengan Islam. Sebagian lagi, bersatu kerana nak benda. Nak pangkat, nak jawatan. Ini jadi punah, jadi rosak lah. Kita kena sedar. Jadi kuasa politik ni kita tak boleh main-main. Satu kewajiban yang besar dalam Islam. Firman Allah Ta'ala, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu orang Islam berpaling daripada menegakkan Islam, memerintah dan berkuasa, Tuhan tukar kamu kaum yang lain. Tukar kaum lain ni sama ada orang Arab jatuh, Tuhan tukar orang Kurdis, Islam juga. Tukar orang Turki, Islam juga. Tukar orang Mughal, Islam juga. Ataupun bila semua orang Islam tak ambil tahu politik ini, Tuhan tukar orang bukan Islam terus menguasai orang Islam. Maka Tuhan seksa kita di atas dunia. Atau dunia boleh seksa, boleh caka, dan akhirat boleh caka pula. Ini bahaya. Meninggalkan kewajipan politik ini sangat bahaya dari segi Islam. Boleh menyebabkan kemungkaran. Kita menghadapi kerajaan yang memerintah hari ini, kerajaan yang didominasi oleh bukan Islam. Dan Pakatan Harapan ni ada semua. Ada golongan Islami, ada. Hak semayang, tak tinggal semayang, tinggal haji, ada. Ada golongan pluralisme. Menganggap semua agama serupa. Semua agama serupa. Yang betulnya Islam ada. Bukan Islam sahaja, agama lain betul juga. Yang ketiga, golongan liberal. Tak ke halal haram. Termasuklah, lelaki boleh kahwin dengan lelaki, puan boleh kahwin dengan puan. Ini dahsyat. Yang paling malang pula, berapa hari nak jepu. Bukan jepu, mempersilakan Donald Trump bagi melawat. Donald Trump ni siapa dia? Donald Trump ni syaitan besar. Syaitan besar. Yang menyokong Israel dalam perang di Gaza. Terang-terang dia sokong Israel. Beri senjata, segala jenis senjata. Senjata pemusnah yang diharamkan. Diberi pada Israel. Dalam masa yang sama, dia jadi pendamai. Jadi pendamai dengan syarat lucu senjata Hamas. Lucu senjata Tanzim Jihad. Lucu senjata Iran. Hizbullah.
Israel ada senjata. Dan mampu macam ni. Kemudian dia bawa satu ajaran baru. Ajaran Abraham. Ini bahaya. Abraham, iaitu ajaran nama Ibrahim. Kerana mengikut sejarahnya, Yahudi, Kristian, Islam, musyrikin adalah zuriat Ibrahim AS. Memang tak dinafikan. Tak dinafikan. Nabi-Nabi Bani Israel adalah zuriat Ibrahim. Nabi Muhammad zuriat Ibrahim. Termasuklah orang musyrikin Mekah juga zuriat Ibrahim. Dan sebab itu orang Hindu menamakan Abraham. Brahma. Brahma itu Tuhan Hindu. Brahma itu Ibrahim lah. Menganggap. Tuhan kata, maka Ibrahim Yahudian wala Nasraniya. Maka minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi. Ibrahim bukan seorang Kristian. Ibrahim seorang Islam. Ibrahim bukan seorang musyrikin. Kemudian Trump isytihar agama Abraham. Dia isytihar di Amerika. Ada negeri Arab yang terima. Negeri Arab yang terima ajaran ni. Arab ni. Orang itu Quran. Terima agama Abraham. Saya takut kerajaan Malaysia ni luh. Skru tak ada. Macam-macam ada dalang dia. Kalau terang ni mari, tak tahulah apa nak jadi. Dan sebab itulah kita menentang dengan sekeras-kerasnya. Tak boleh. Dan kita minta orang kita ni kena ada kesedaran politik. Kewajipan politik ni ditunaikan semula. Wajib. Bukan lagi wajib kifayah. Fardu ain atas setiap orang Islam yang berhak mengundi untuk keluar mengundi bagi menguatkan kuasa Islam. Kuat kuasa Islam ni kalau di Malaysia ni menyatukan orang Melayu. Sama ada PAS, sama ada UMNO bersatu, NGA yang tak parti kena bersatu. Kerana orang Islam masih 70%. Campur dengan Bumi Putera, orang asal yang rapat dengan orang Islam. Campur dengan gerakan MC, MILC. Ini parti yang ditubuhkan sebelum merdeka. Tadi Anwar Musa sebut tadi. Parti tubuh sebelum merdeka ni, parti yang bersetuju diletakkan dalam perlembagaan Islam adalah agama persekutuan. Dalam masa yang sama, agama-agama lain diberi hak kebebasan untuk menganut. Ini diterima. Tapi Islam agama negara. Ini istimewanya pejuang-pejuang kemerdekaan kita dulu. Berjaya menetapkan Islam agama negara. Walaupun tafsir dia tak ada. Indonesia tak ada. Indonesia bila sebut agama, semua agama. Ini Indonesia. Ada negeri lain pun sama. Bila sebut agama, semua agama. Kita tanah Melayu ni sebut agama Islam. Kita kena bertahan. Malangnya, DAP mendesak supaya buang Islam agama negara ni. DAP mendesak. Kemudian, hak dalam fikir dengan PAN ni jadi syaitan bisu. Tak berani nak tegar. Tak berani. Ini bahaya. Kena ada pula UMNO, apa-apa UMNO pula. Ikut sama. Termasuk ada pahang ni, tu kita ogah tu. Yang kita ogah tu supaya segar. Supaya faham, mari kita bersatu. Sama-sama kuatkan politik orang Islam ni. Buat perubahan. Kerana orang Islam masih majoriti. Ahli Parlimen Islam masih majoriti. Kita kena bersatu ambil alih kuasa orang Islam. Bukan kita nak tindas orang bukan Islam. Tidak. Bezanya kalau di Islam kata, tak boleh buat zalim. Termasuk terhadap orang yang bukan Islam. Tak boleh buat zalim. Ada dosa pahala. Dan sebab itu Islam mesti memerintah. Kalau politik sekular, tak ada dosa pahala. Tak jamin keadilannya. Dan sebab itu kalau Islam memerintah, dijamin keadilannya kepada orang bukan Islam. Tengok, kita merintah di Kelantan, merintah di Terengganu, merintah di Kedah, merintah di Perlis. Apa kita buat pada orang bukan Islam? Di mana negeri yang kuat orang Islam ni? Keluarga Cina, keluarga India Hindu. Boleh kedar dalam masyarakat Melayu. Kita tak ganggu dia, aman. Kita benar mereka buka sekolah. Tak larang. Hari raya, mereka kita tak larang. Ini kebebasan agama. Dia nak minum arak, kita tak larang.
Tapi nak jual arak pada orang Islam tak boleh. Nak jamu arak pada pelancong tak boleh. Nak jadikan arak ni perkara rasmi kerajaan tak boleh. Kalau dia nak minum puak-puak dia saja, hasil. Itu hak dia. Ini sempadan dia. Baru-baru ni heboh dalam parlimen. Lepas tu ada menteri pelancongan menganjurkan arak ni nak jadi satu perkara rasmi nak tarik pelancong. Saya sebut dalam parlimen. Orang putih, orang bukan Islam dia mari sini bukan nak kedara arak. Di negeri dia banyak arak lagi. Dia nak tengok budaya kita, perangai kita, akhlak kita. Kena faham. Kalau kita orang Islam tunjuk perangai kita, adat kita, dia tengok, dia boleh masuk Islam. Masuk Islam. Apa yang berlaku di Palestin, Gaza. Bila orang Palestin, Hamas, berperang dengan Israel, tidak melampau. Tak serang sasaran awam. Tak bunuh perempuan, tak bunuh kanak-kanak, tak bunuh orang tua. Tak bunuh orang sakit. Tawan-tawan Israel pula dia layan dengan baik. Orang Hamas tawan orang Yahudi, dilayan dengan baik. Benar dia sembahyang Yahudi. Benar dia baca Taurat. Malah satu dia baca Taurat. Mari kita baca Yasin. Tak larang. Hana Hamas layan. Berbeza dengan Israel, dia serang orang Palestin. Tak ke perempuan, tak ke kanak-kanak, tak ke orang tua, hospital. Bila media siar seluruh dunia, menyebabkan orang bukan Islam pun marah ke Yahudi. Tak ada yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam. Ini dia hebatnya Islam ni. Saya percaya kalau Islam ni diamalkan, orang bukan Islam tengok sendiri apa dia Islam ni. Kita tak paksa dia masuk Islam. Tapi apa yang berlaku dalam dunia, bila Islam memerintah di seluruh dunia ni, rakyat akan masuk Islam. Mesir asalnya bukan Islam. Kristian Koptik. Bila orang Islam merentah dengan adil dengan baik, sebahagian besar rakyat Mesir masuk Islam. Kristian masih ada. Gereja lama masih ada di Mesir. Gereja sebab 1000 tahun masih ada. Penganut dia masih ada. Di Indonesia, Hindu Bali masih ada lagi. Tak dipaksa. Tapi majoriti orang Indonesia masuk Islam. Asia Tengah begitu juga. Dia tak paksa. Menandakan kita tak paksa. Bila dia tengok orang Islam yang adil baik, dia masuk Islam. Ataupun dia rela berada bawah kerajaan Islam. Kalau orang bukan Islam, Cina, India yang ada di tanah Melayu ni, sanggup berjuang dasar komunis. Dasar komunis Karl Marx tu, bukan Cina, bukan India, Karl Marx ni. Karl Marx ni orang Jerman, Yahudi Jerman. Orang India, Cina sanggup berperang masuk hutan. Kerana berjuang ideologi komunis Karl Marx. Ideologi ni dah gagal, tak berjaya. Takkan tak boleh dia sokong Islam. Islam ni adil pada semua. Kita tak paksa dia masuk Islam. Sama ada mereka masuk Islam ataupun mereka berada bawah kerajaan Islam. Dengan sebab itulah ada bukan Islam yang kita boleh kerjasama. Ada tak boleh kerjasama. Ada kalangan yang mana pelik pah ni. Dulu baik PR patut keluar. Dulu baik patut keluar. Islam apa begitu? Itulah Islam. Islam ni boleh terima orang yang terima Islam berkuasa. Kalau tak terima Islam berkuasa, kita kena tolak. Kita ada prinsip, ada dasar, istiqamah kita. Bukan macam kalangan UMNO yang bersama DAP itu. Tak istiqamah. Tak teguh. Kenapa? Kerana boleh jadi menteri besar. Jadi esko, jadi menteri. Ditawar tawaran jawatan. Kerana boleh benda. Sanggup tinggal. Agama kita berkuasa dan berdaulat. Saya minta bertaubatlah. Sedar dan insaf. Dengan sebab itulah kita ogoh tu. Kita ogoh supaya sedar dan insaf. Apa yang saya sebut ni, jangan dengar saja, balik baca. Baca Quran, baca tafsir Quran. Baca buku-buku Islam. Betul tak apa saya kata ni? Baca. Kita bukan bercakap saja berdasar pada ilmu. Bukan bercakap gambang, tidak. Sebab tu kita ajak orang UMNO bermuzakarah, berbincang secara ilmu. Malangnya
Tak mau bincang secara ilmu. Pakai hentam, kromo. Perkataan begitu je. Nak macam mana? Kewajipan kita menyedarkan kaum kita dan kita berdoa macam Nabi doa. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah pada kaumku. Mudah-mudahan mereka mengerti dan sedar. Sekianlah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.